Areh tadi cabut weh. Areh anak kucai. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okey, sebelum ni saya dah pernah review item KO Shining Hopper dengan Exotic Grip. Sebelum ni saya pernah review. Masa saya beli tu, saya beli sekali tahu dengan satu progress key ni yang kita nak review hari ini. So, item yang saya nak review hari ini adalah KO Metal Cluster Hopper. So, ini adalah Metal Cluster Progress Key. Item yang digunakan oleh Aruto Janaito untuk menjadi Berserk form dia, iaitu Metal Cluster di dalam siri Kamen Rider Zero One. Dia Berserk form sekejap je. Lepas tu dapat pedang tu dah boleh kawal sekejap je. Dan item ini item KO. Macam saya cakap lah dekat video yang Shiny Hopper tu. Video Shiny Hopper tu saya terpaksa beli sebab yang grip dia susah gila nak cari. So yang ini saya beli sebab orang tu dia jual set sekali dengan yang Shiny Hopper. So nak tak nak saya memang kena angkat sekali dengan yang ini. Untuk dapatkan Shiny Hopper ada grip, terpaksa angkat sekali yang ini. Lagipun orang tu letak murah. So saya pun macam bedal lah beli. So korang jangan tiru saya. Jangan tiru saya. Kalau korang jumpa yang ori, better beli ori. Jangan ikut saya. So jom kita tengok item depan kita sekarang ni. So jom kita tengok satu. Jom. Alright, so ini dia Metal Cluster Hopper. Dia panjang. Nampak tu saiz dia. Jap, kita nak buat perbandingan lah. Mana ke semua kita punya ni. Kau bukan. Tiba ada kucing lah tepi ni. Kau bukan. Kita nak benda lain. Okay, so ini 3 dia punya progress key ni. Nampak dia macam makin lama makin panjang. Makin lama makin panjang. Nampak tu. Oh, baik. Buat tu. Wah, Zero tu rasa pendek sikit. Dia kalau Zero tu lagi panjang, lagi nice nak display kan. Sini diam sekejap. Sini. So kalau video kali ni bising ke apa, saya minta maaf kucing saya ni tak tahu kenapa kurang kasih sayang kot. Okay, so jom kita tengok detail dia. So inilah detail dia, item KO dan item use. So dia punya gambar kat sini dah hilang dah tak berapa nampak. Kalau tak kan, dia punya gambar ni dia macam bentuk belalang tau. Ni ekor belalang, ada kepak, ada kaki sini. Ni kepala dia. Sepatutnya macam tu lah. Tapi ni gambar dia dah hilang. Ni warna belalang dia warna silver, lepas tu ada hitam, keliling hitam. Bila kita buka, ada gambar kat sini. Oh, ni ada gambar belalang kat sini. Baru saya perasan sini gambar belalang macam tulang belalang bionik, bioteknologi robotik. Okey. So itu untuk depan. Untuk bahagian dalam, dan bahagian luar dia. Bila kita tutup macam tu, dia ada bunyi macam tu. Yang ini warna dia memang dah hilang gila. Hilang betul. Dia kalau tak sepatutnya warna silver sama macam kat dalam ni. Tapi dia dah hilang warna dia. So dia adalah gambar. Nampak? Korang tengok betul dia punya detail dia ni. Ni macam belalang banyak-banyak tau. Belalang kat sini. Tu ni ada warna biru, ada anak panah biru kat sini. Okay. So tu bunyi saksikan bila kita buka balik. Okay, dan belah belakang, ini dia belakang dia guna 3 LR44 bateri. Speaker dia mana? Oh, speaker dia di sini, speaker dia depan dia. Dan butang yang ada cuma ini satu dan tepi ni. Butang yang diaktifkan bila masuk dekat Zero One driver. Okay, so dia agak berat agak berat. Rasa macam ori tu. Dia selalu mainan KO kan, kalau korang pegang kan, plastik dia tu rasa macam plastik murah tau. Yang ni rasa macam wow, solid juga tau. Okay, so jom kita tengok function-function yang ada. Okay, so kita tekan button atas ni, dia akan ada bunyi. Dia ada lampu sini. Okay, kita tekan lagi. Okay, lagi sekali. Okay, kita tekan lagi. Dia dah buat bunyi balik. Bunyi awal-awal tadi. Dia ulang.
Nampak dia ulang balik. Ya, kalau kita tutup dia buat bunyi lain tak? Oh, tak ada. Dia buat bunyi sama. Dan item ni, dia nama je KO. Saya pun tertipu juga. Saya ingatkan dia adalah function macam item KO lain, sebab item KO lain biasanya dia orang akan tambah BGM dan juga voice dialogue. Yang ini tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Saya dah cuba. Memang dia tak keluar apa-apa bunyi. Bukan bunyi itu yang keluar. Tu bunyi lain. Okey, sekarang jom kita main dia bersama dengan Zero One Driver. Okey, so jom kita henshin menjadi Metal Cluster Hopper. It's high quality. Patutlah KO pun saya pegang rasa macam solid. It's high quality. KO pun high quality. Yang ori tak payah cakap, mesti lagi high quality. So jom kita dengar bunyi serangan. Okey, so jom kita try scan guna progress key lain. Kena selak sikit, baru boleh scan. Alright, so itu dia bunyi serangan dia. So jom kita cabut. Tak terkeluar pun. Oh dia ada lock kot. Mungkin ada lock. Saya pun tahu benda tu, saya pun tahu. Akhir tadi cabut weh. Akhir anak kucai. Dia ketat kot. Saya tak tahu sama ada lock ke ketat ke. Okey, so itu dia Metal Cluster Hopper. Dan saya rasa macam itu je kot. Saya ada benda saya tertinggal ke? Dia BGM tak ada. Voice dialogue tak ada. Memang function dia itu je lah kot. Exhaust grip pun tak boleh nak tak. Saya rasa macam itu je kot. So kalau ada benda saya tertinggal, ada benda yang saya terlepas, korang komen kat bawah. Mungkin saya tak tahu, mungkin saya terlupa. Okay, so itu dia KO Metal Cluster Hopper Progress Key. Okay, komen saya adalah dia just okay, dia just nice. Dia memang sebiji macam ori. Function dia memang sama macam ori. Dia punya, saya pegang pun plastik dia pun memang rasa macam ori. Cuma color dia lah senang hilang. Itu je lah beza dia dengan ori. Dan saya lebih suka Shining Hopper yang hari tu berbanding yang ini. Shining Hopper tu, yelah dia punya function dia lagi banyak. Dia boleh masuk exhaust grip kan. Lepas tu bunyi dia pun dia ada tambah yang BGM, ada tambah voice dialogue. So saya rasa itu lagi best lah daripada yang ini. Tapi macam biasa item KO, korang letak KO ni di option yang last. Last choice barulah KO. Korang first choice korang kenalah ori. Make sure korang cari dulu yang ori. Tak jumpa ori barulah korang angkat yang KO. Kalau boleh ori dulu, utamakan yang ori. Ingat
Saya pesan ni, ingat. Okey, so dekat mana saya dapat? Macam awal-awal tadi lah, saya cakap saya dapat sekali dengan Aesop Shiny Hopper tu. Saya beli set 2 progress key siap dengan Aesop Grid tu, total RM60 macam tu dekat Facebook. Saya jumpa second hand. Dah lah KO second hand pula tu. Sebab tu saya dapat murah. Dan kalau korang nak, saya tak tahu mana nak cari, try lah scroll kat Shopee. Carousel mungkin ada lah, tapi memang susah sikit lah nak ada. Shopee mungkin ada, Taobao saya rasa memang confirm ada Taobao. Tapi Taobao memang susah sikit lah nak beli, sebab dari China kan. Dan ingat, utamakan dulu yang ori. KO ni last choice, ingat. So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa tonton Zero One. Zero One ni antara Reiwa yang saya recommended. Aruto Janaito, the best MC in Reiwa. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.